Hello. So sekarang ni aku tak tahu nak buat apa. Aku macam blank kejap. Tak tahu nak buat apa. Sebab sekarang ni pun pukul 3.30. Sementara menunggu asar, better aku buat something. So sekarang ni aku tengah workout sikit lah. So jom kita borak-borak sambil kita workout. So aku rasa kan, di zaman serba moden dan digital ni, orang kan ramai bertumpu dekat platform online kan. So kita punya productivity pun macam kurang sikit lah. Badan kita akan rasa lemau. Kita punya acid lactic yang dekat badan kita tu akan makin bercambah. Akan makin banyak lah acid lactic dalam badan kita. So secara tak langsung badan kita akan jadi lemau. Akan jadi macam lemau lah, lesu. So that's why aku tiba-tiba nak main dumbbell ni. Sebab aku rasa tak boleh lah duduk je, lepas tu scroll, lepas tu edit video lagi lah. Kena duduk sampai kerja kau siap. Tahu-tahu kau dah 3 jam duduk. Lama kan. So aku rasa tak boleh lah. Kita kena perbanyakkan aktiviti fizikal. Macam buat vlog ni pun physical activity juga. Tapi pun sama juga, kau susah agak nak bergerak. Melainkan kalau kau buat vlog sambil kau angkat berat macam ni. Kalau kau buat vlog macam duduk je, tak best juga. So hari ni berapa bulan lah? Diam tak diam dah November lah. Dah November 2025. Dah nak masuk 2026. Dan sekarang aku masih belum mencapai apa-apa lagi. Hai, susahnya. Bukan susah lah. Dia salah aku juga. Aku yang terlalu banyak berfikir nak mencari jalan untuk nak mencari duit. So kepada korang kat luar sana, jangan terlalu fikir sangat. Buat je. Kalau ada peluang buat affiliate, buat je. Kalau ada peluang nak buat YouTube, buat je. Jangan fikir apa orang cakap. Sebab end up yang bayar bil, yang bayar segala benda dekat rumah kita ni, kita juga kan. Kita duduk fikir-fikir, tahu-tahu bil dah beratus, tak sempat nak bayar. So nak tak nak, kita sendirilah kena push kita punya kerja. Aku macam nak buat vlog harian lah. Tapi itulah, asyik fikir je tapi tak buat-buat pun. Kita ni terlalu banyak berfikir, betul tak? Asyik fikir itu ini, takut tak jadi, takut tak dapat duit. Padahal kita buat je lah. Apa yang nak risaunya? Yang penting kita buat. Macam aku ni, aku pun sama. Aku banyak berfikir. Nak buat tu, asyik berfikir. Nak buat ni, berfikir. Last tak buat. Better buat daripada tak buat. Lagi better buat daripada berfikir, kan? Sebab kalau kita fikir, apa output pun kita tak dapat. Tapi kalau kita buat, at least kita buat walaupun tak ada hasil. Betul juga kan? So better kita buat. So kepada korang, tak payah fikir-fikir, terus je buat. Sebab kalau kau fikir, lagi banyak fikir, lagi buang masa. Nampak diam tak diam, aku punya vlog ni dah 6 minit dah. Nampak betapa sekejapnya masa berlalu. So kalau kita banyak berfikir, banyaklah masa yang kita membazir. Yes. So ajaran untuk video kali ni, jangan buang masa. Teruskan buat apa yang kau nak buat. Sebab masa berjalan dengan pantas. Okay, itu je. Bye-bye. So kita senam diri pula. Workout berdiri. Nampak? Selepas beberapa minit aku workout ni, barulah aku punya badan rasa segar sikit. Kalau tak kan, tadi rasa lesu, lemau, tak bermaya. Lah sebab duduk je. So bila workout ni lah, kita boleh menyegarkan badan kita secara natural. Sekarang aku macam lapar sikit. So aku rasa hari ni aku makan awal kot. Kisah ni paling susah sikit.